What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. Dalam dunia One Piece, Haki selalu dianggap sebagai salah satu kuasa paling kuat dan paling penting. Ia bukan sekadar teknik tambahan. Haki adalah asas yang membolehkan ramai karakter hebat mencapai tahap kekuatan luar biasa. Tapi yang ramai peminat tak sedar, sebenarnya Haki sudah pun diperkenalkan oleh Eiichiro Oda sejak lebih 2 dekad lalu. Masalahnya, pengenalan itu hilang begitu sahaja sebab salah terjemahan oleh Viz Media, dan sejak itu lahirlah salah satu salah faham yang paling besar dalam fandom One Piece. Baru-baru ni ada satu pengguna X iaitu Twitter, Sandman_AP membuat satu posting yang menjadi viral. Posting itu mendedahkan satu fakta mengejutkan. Oda sebenarnya sudah pun memasukkan perkataan Haki dalam dialog One Piece pada tahun 2002, iaitu ketika Arc Jaya lagi. Ini jauh lebih awal daripada apa yang disangka ramai peminat, sebab majoriti percaya Haki hanya diperkenalkan secara rasmi selepas time skip. Disebabkan salah terjemahan versi bahasa Inggeris oleh Viz Media, peminat barat langsung tak nampak petunjuk awal yang Oda tulis. Akibatnya, ramai beranggapan Haki merupakan idea yang Oda timbang di saat-saat akhir cerita, sedangkan realitinya jauh berbeza. Perbandingan antara Devil Fruit dan Haki pula sering jadi topik hangat dalam kalangan peminat. Ada yang anggap Devil Fruit lebih unik, manakala Haki pula lebih standard. Tapi bila kita tahu Oda sebenarnya sudah merancang Haki sejak awal, perspektif tu berubah banyak. Ia menunjukkan Oda bukan sahaja merancang dunia One Piece dengan teliti, tapi juga telah menetapkan struktur sistem kuasa dari peringkat awal. Namun, salah terjemahan yang berlaku menyebabkan arah kefahaman peminat terpesong bertahun-tahun lamanya. Menurut posting Sandman_AP, insiden salah terjemahan ini berlaku dalam Arc Jaya. Ketika itu, Blackbeard pertama kali mengetahui tentang nilai buruan Luffy yang sebanyak 30 juta beri. Nilai yang ketika itu dianggap sangat tinggi untuk rookie. Dalam versi Jepun, Blackbeard sebenarnya berkata bahawa Haki Luffy terlalu kuat untuk seorang yang bernilai 30 juta beri. Maksudnya, dia dapat rasa atau detect sesuatu daripada Luffy, sesuatu yang merujuk pada Haki. Ini menunjukkan Blackbeard sudah boleh menilai aura, keazaman atau tenaga dalaman seseorang bahkan sebelum Haki dijelaskan secara rasmi kepada pembaca. Namun sayangnya, versi terjemahan Inggeris Viz Media mengabaikan terus perkataan Haki. Bukan sahaja abaikan, malah dialog itu diterjemahkan secara berbeza, menyimpang daripada maksud asal. Dalam terjemahan Viz, Blackbeard hanya dipaparkan seolah-olah terkejut dengan nilai buruan Luffy dan mempertikai bagaimana budak seperti Luffy boleh mendapat bounty setinggi itu. Perkataan Haki tidak wujud langsung dalam dialog tersebut. Akibatnya, pembaca Inggeris tak mendapat petunjuk awal yang Oda sebenarnya sudah pun susun. Salah terjemahan yang nampak kecil ini akhirnya membawa kepada salah faham besar. Peminat barat pun menganggap Haki sebagai kuasa yang diperkenalkan selepas time skip, bukan sesuatu yang sudah wujud sejak arc awal lagi. Sebenarnya dalam manga sudah banyak hint tentang Haki, tapi sebab perkataan itu sendiri dibuang, semua petunjuk tersebut dianggap sekadar insting, aura ataupun inner strength. Akibat daripada itu, ramai peminat mula berdebat bahawa Oda seperti tergesa-gesa membangunkan sistem kuasa Haki selepas time skip, seolah-olah beliau baru terfikir mengenai Haki pada ketika itu. Padahal itu bukan kebenarannya. Apa yang sebenarnya berlaku ialah Oda sudah pun merancangnya sejak awal. Cuma salah terjemahan menyebabkan petunjuk itu hilang daripada pengetahuan pembaca tertentu. Secara tidak langsung, Oda terpaksa menunggu masa yang sesuai dalam cerita untuk perkenalkan Haki sebagai satu konsep lengkap supaya tak mengganggu jalan cerita yang ketika itu sedang berkembang dengan lebih perlahan. Kalau tak berlaku salah terjemahan, mungkin peminat sudah pun menerima bahawa Haki adalah asas penting dalam dunia One Piece sejak lebih awal lagi. Tapi kerana dialog asal disampaikan secara salah, sistem kuasa dalam One Piece dianggap berubah atau bertambah selepas half point penceritaan, bukan sesuatu yang memang sejak awal dirancang sebagai komponen utama. Dalam thread yang sama oleh Sandman, terdapat satu lagi fakta menarik yang ramai tak sedar. Bila baca versi Jepun, ternyata Blackbeard bukan sekadar mempersoalkan nilai buruan Luffy. Dia sebenarnya sudah menyedari sesuatu tentang Haki Luffy. Walaupun mereka hanya bertembung sekejap di Mock Town, Blackbeard dapat rasa bahawa Luffy mempunyai kekuatan yang jauh lebih hebat daripada apa yang bounty 30 juta itu gambarkan. Ini bermaksud Blackbeard mempunyai kemampuan untuk menilai kekuatan seseorang bukan melalui reputasi
manipulasi atau devil fruit, tetapi melalui sesuatu yang lebih mendalam. Sesuatu itu ternyata adalah haki. Peminat selama ini tak nampak maksud tersirat itu kerana dialog Inggeris telah diubah. Tapi dalam versi Jepun, perkataan haki memang digunakan dan ia jelas menunjukkan bahawa Blackbeard mempunyai kepekaan luar biasa pada kekuatan orang lain. Perkara ini juga membuka ruang kepada satu teori besar. Blackbeard mungkin mempunyai kuasa khas atau kebolehan tertentu sebelum pun dia mendapat buah kegelapan ataupun Yami-Yami no Mi. Kuasa itu mungkin membolehkannya menilai atau mengesan potensi sebenar seseorang. Disebabkan itulah dia dapat nampak kekuatan yang terpendam dalam Luffy lebih awal berbanding karakter-karakter yang lain. Kalau benar, ini menjadikan Blackbeard karakter yang jauh lebih menakutkan. Dia bukan sekadar jenius strategi atau pemburu kuasa, dia mungkin mempunyai sejenis kebolehan yang membolehkan dia menganalisis lawan secara mendalam, dan Oda mungkin akan menggunakan aspek ini sebagai plot point penting dalam arc akan datang, terutama kerana Blackbeard adalah salah satu villain utama dalam cerita. Perkara ini memberi dimensi baru kepada karakter Blackbeard. Ia menunjukkan bahawa dia bukan sahaja kuat dari segi devil fruit, tetapi juga dari segi kefahaman tentang dunia One Piece itu sendiri. Dan kalau Oda benar-benar mahu menggunakan aspek ini, ia boleh menjadi salah satu faktor penting dalam konflik besar antara Luffy dan Blackbeard pada masa hadapan. Salah terjemahan kecil oleh Viz Media akhirnya menutup petunjuk awal ini selama lebih 20 tahun. Bila kebenaran akhirnya terbongkar, barulah ramai peminat dapat melihat gambaran penuh tentang bagaimana Oda sebenarnya membina dunia One Piece dengan sangat-sangat teliti, termasuk merancang konsep haki sejak awal. Satu persoalan besar pun timbul. Adakah Blackbeard sebenarnya memiliki kebolehan misteri yang membolehkan dia mengukur kekuatan dalaman seseorang, atau ia sekadar kepekaan semula jadi yang Oda tak sempat jelaskan secara terperinci? Tak kira apa jawapannya, satu benda jelas, Blackbeard bukan sekadar villain biasa. Dia mungkin membawa rahsia besar yang akan mengubah hala tuju cerita One Piece dalam arka-arka terakhir. So guys, what do you think berkenaan dengan video kali ini? Please leave your thought di ruangan komen. Aku nak tahu juga apa pendapat korang berkenaan dengan kesalahan translation daripada Viz Media ini. So nampaknya barulah kita tahu bahawa sebelum ini haki telah pun diperkenalkan lebih awal lagi daripada apa yang kita semua sangkakan. Dan sebelum ini kita pernah tengok bahawa kali pertama Luffy keluarkan hakinya adalah pada ketika dia cuba untuk menumbangkan motor baru, tetapi ketika itu Luffy tak menyedari yang dia sebenarnya telah menggunakan haki. Dan haki sebenarnya pun telah diperkenalkan sejak lebih awal lagi menerusi Shanks pada chapter 1 lagi. Cuma perkataan haki itu disebut sebenarnya lebih awal daripada apa yang kita semua sangkakan. So guys, what do you think untuk video ini? Please leave your thought, dan I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. See you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kami bangga, kisah hebat buat semua. Teruskan langkah, tiada henti. Kami setia mengikuti.